Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri tausiah Ramadan yang dibawakan oleh Ikatan Muslimin Malaysia ISMA Cawangan Ipoh. Alhamdulillah, kita sudah pun berada di fasa terakhir bulan Ramadan, maka sangat dekatlah dengan topik yang saya akan sampaikan ini, iaitu mengejar Lailatul Qadar. Seperti yang kita sedia maklum, dalam bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, iaitu malam Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadr ayat pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang amat agung kerana ia telah dipilih Allah sebagai malam permulaan turunnya Al-Quran, yakni permulaan limpahan cahaya Allah ke atas kehidupan manusia. Dalam surah Al-Qadr ayat kedua, Allah bagi pertanyaan. Wama adraka ma Lailatul Qadr? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Kita diperingatkan oleh Allah untuk sedar tentang kewujudan malam ini. Jika kita lupa atau kita biarkan malam Lailatul Qadar ini berlalu begitu sahaja, kerugian ini melebihi daripada segala kemewahan dan kebendaan yang ada. Maka kita disuruh untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ini dengan segala amal kebaikan. Maka dalam ayat ketiga disebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita convert 1000 bulan ini mengikut umur manusia, maka sekitar 83 tahun. Jadi bayangkan, kalau contohnya kita tahajud 2 rakaat pada malam tersebut, pahalanya seakan-akan seperti kita solat tahajud selama 83 tahun. Dan kalau katalah kita bersedekah RM10 pada malam tersebut ataupun hatta RM1, ganjarannya seperti kita bersedekah seumur hidup. Jadi Allah buka peluang shortcut pahala ini kerana Allah tahu umur umat Nabi Muhammad tidak panjang. Seterusnya pada ayat keempat. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Pada malam tersebut juga turunnya para malaikat, terutamanya Jibril, membawa wahyu Al-Quran bersamanya. Para malaikat memenuhi ruang di antara langit dan bumi seperti menyambut perayaan. Maka pada malam Lailatul Qadar ini, para malaikat akan turun ke bumi membawa rahmat. Jadi dari awal Ramadan, Allah telah bagi kita peluang untuk kita reboot diri kita. Pertama, kita reboot fizikal kita yang selama ini hidup untuk makan. Bukan makan untuk hidup. Makanan ni memang sinonim dengan rakyat Malaysia. Jadi Ramadan ni kita sepatutnya berjaya kontrol perut kita, fizikal kita melalui makanan. Kedua, selepas kita reboot fizikal, kita reboot pula rohani kita, iaitu akal dan hati kita melalui Al-Quran. Kita bertadarus, kita mentadabbur ayat-ayatnya. Lalu setelah 20 hari kita menjalani ibadah puasa, Allah bagi kita pula motivasi untuk pecutan terakhir, iaitu bonus malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun, ramai dari kalangan kita mengendahkan malam yang istimewa ini. Kenapa? Sebab kita tunggu malam ganjil, kita tunggu malam 27. Dan yang lagi merugikan adalah kita disibukkan dengan persiapan hari raya sehingga terlepas untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sedangkan Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir, baginda menghidupkan malam, membangunkan ahli keluarga, bersungguh-sungguh lebih dari biasa. Lailatul Qadar tak semestinya malam ganjil sahaja. Ia adalah rahsia Allah supaya kita hambanya berusaha pada tiap-tiap malam. Jadi, apa amalan paling mudah yang kita boleh buat supaya malam-malam terakhir ini tidak berlalu begitu sahaja? Supaya di tengah-tengah kesibukan kita ni, kita tetap dapat meneguk rahmat Lailatul Qadar. Antaranya ialah, pertama, solat sunat 2 rakaat. Kedua, istighfar 100 kali. Ketiga, membaca Al-Quran walau 1 muka surat. Keempat, sedekah walau RM1. Kelima, membaca doa yang Nabi ajar.
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampuni, maka ampunilah aku. Kadang-kadang yang buat kita terlepas bukan sebab sibuk atau tak mampu, tapi sebab kita tak rasa pun keagungan atau kebesaran malam Lailatul Qadar ini. Kita rasa malam Lailatul Qadar ini biasa sahaja. Bayangkan, kalau ini Ramadan terakhir kita, kalau ini peluang terakhir yang Allah beri kepada kita, jangan tunggu rasa rajin, jangan tunggu sempurna. Mulakan malam ini juga. Walaupun hanya 10 minit sebelum tidur, walaupun hanya 2 rakaat, kerana mungkin 2 rakaat itu yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Man qama Lailatul Qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berbuat ibadat pada Lailatul Qadar kerana didorong keimanan dan harapan mendapatkan pahala dari Allah, nescaya diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Semoga kita semua meraih malam Lailatul Qadar.